Babi kau ajar. Sebab nak pakai mana sah? Kau tengok Pakai atas je lah. Kat yang lawa bersih sikit tu. Tu ada rumah besar tu kat situ. Ya tadi ya. Lucah babi. Okay, sekarang kita kat Senaman. Yang nama dia Dah guys. lah aku dah. Bodoh lah Mat ni. Senaman. Release station. Daripada semalam release station ni. Daripada Jumaat. Daripada Jumaat release station. Gagak. Starting gagak. Ayo. PM rasa PBT. PBT PM rasa PBT. Mantap. Okey. Betul, yang pak bodoh kat bawah ni dulu bodoh. Kau jatuh tak straight Elliot. Tengok bodoh macam ni. Aduh, patutlah. Selamat. Selamat. Tak ada apa. Mana-mana je. Bodoh. Mantap. Pandai lari nong. Buat je lah. Saya kat Senaman. Kami nak balik lagi. Ini budak-budak sial ni. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dalam sesi berehat-rehat bersama kawan-kawan. Situ orang tak urat, tak boleh rakam ni. Tak urat. Tutup. Hey guys, tolong jawab soalan Farihin guys. Dia kata, kalau baca Yasin kat sungai. Bodoh. Kalau baca Yasin kat sungai, air sungai tu jadi Yasin ke tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang kita kat Seminyak. Nak mandi, bersihkan diri dan bersolat. Dah sah belum? Dah. Sekarang berapa? 5:20. Mantap. Okay guys, sekarang kita nak mandi kan. Tak. Okay guys. Sejak aku kita kena solat guys. Delay pula. Okay guys, jom sekarang kita nak pergi kat ZN balik untuk bergerak ke nilai lama guys. So let's jom. Tu dia Abdul ZN. Apa yang dilakukan? Tengok perempuan barangkali. Elok. Abagi babi. Bukan. Kita fikir tadi awak tengok perempuan. Masuk perempuan. Oh, tak Okay. So sekarang kita kat mana? Petronas? Nilai. Surah nilai. Okay, mantap.
So, mari kita tengok lokasi sebenar. Alah, malasnya nak berlari lah anjing. Okay guys, so best. Sungai Mahang best. Recommend. Tapi kalau kau ni cari tempat yang best lah, baru best. Mana lah? Saga dia. Oh, tu bodoh. Tu lah. Nampak tu? Mana lah? Tu. Petronas Jalan Nilai Pajam. Okay, mantap. Sekarang ZN lah nak pergi solat. Kita kena tunggu ZN. Sekejap masuk kedai. Biarlah dia. So kita akan layan video sendiri kat sini. Borak dengan korang. So okay guys, so sekarang ni